Bermula 1 November 2025 ni, paling baru kat Pasir Gudang, Ninso Pasir Gudang akan dibuka. Dan yang paling best dekat sini, dia orang buat U-turn. Jadi semula kedai RM2. Barang-barang Capybara RM2. Jajan RM2. Yang ni RM2. Yang ni RM2. Yang ni RM2. Yang ni semua pun RM2. Air botol besar, air botol kecil RM2. Tisu basah, barang-barang rumah, barang-barang dapur, termasuk sabun-sabun ni, semuanya RM2. Kabel-kabel handphone ni, waterproof ni casing, RM2. Keperluan sekolah budak-budak, daripada gunting, pemadam pensel pen semua, sampailah ke liquid paper, RM2. Botol-botol air, cawan-cawanan, bekas-bekasan, semuanya harga macam gini. Jangan lupa beli yang ni. Yang ni wajib beli. Macam-macam barang ada kat sini. Ada lebih 15,000 barang. Jujurnya bukanlah semua benda RM2. Macam slipper ni RM10. Macam topi ni pun RM10. Tapi dah ada banyak barang yang RM2. Jangan lupa 1 hari bulan November ni, Ninso baru buka kat Pasir Gudang.